lelaki ni Datuk Bandar dekat satu pulau, nama pulau ni Widows Bay. Dia cuba nak attract pelancong, nak jadikan tempat ni menarik lah. Tapi masalahnya orang-orang kat pulau ni, penduduk-penduduk kat pulau ni, diorang ni still percaya dengan benda mistik. Diorang percaya yang pulau Widows Bay ni dah disumpah. Korang tengok Datuk Bandar ni kena kacau, dia nampak benda-benda yang menyeramkan. So aku nak share dengan korang satu TV series yang jarang orang sebut, tapi cerita ni menarik man. Ada dekat Apple TV, ada 10 episod. Cerita yang bertajuk Widows Bay. Dia mengisahkan pasal satu pulau ni. Pulau ni agak terpencil, tak ramai orang tahu, tapi dia ada keunikan dia. Dan Datuk Bandar kat situ, dia cuba nak attract pelancong, nak dapatkan exposure lah. Tapi penduduk kat situ, diorang percaya pulau ni dah disumpah. Orang-orang yang lahir kat pulau tu tak boleh keluar daripada pulau tu. Dan benda ni buatkan orang luar takut nak datang kat pulau tu lah. So Datuk Bandar ni dia dalam keadaan yang serba-salah. Dia cuba nak tarik orang, dia usaha macam-macam, tapi orang kampung tak bagi kerjasama man. So drama bersiri Widows Bay ni ada kat Apple TV. Sebuah drama bersiri yang aku tak sangka menarik. So aku dah tonton semua 10 episod cerita Widows Bay ni. Apa yang aku boleh cakap, cerita ni memang menarik man. Aku tengok daripada awal, daripada episod 1, aku tak sangka cerita ni boleh tarik minat aku untuk tonton sampai 10 episod. Tapi aku tak boleh share full apa yang jadi dalam cerita ni sebab ada episod yang belum keluar dekat Apple TV lagi. Tapi korang cuba try tonton 2-3 episod dulu. Dan lepas tu korang datang balik, korang share apa pendapat korang. Cerita ni dia ada part yang seram. Dia punya vibe pun seram. Dia punya music dia tambah-tambah pula bila tengok dengan headphone yang best macam yang aku pakai AirPods Max 2 ni. Mat, dia punya sound surround dia. Ada beberapa scene dalam cerita ni. Dia bagi kita jump scare tapi at the same time korang akan gelak. Sebab apa lah kau kena tengok cerita ni, sebab dia ada selitkan part-part komedi. Memang menarik mat cerita ni. Lepas tu dia punya plot pun menarik, dia punya karakter-karakter pun menarik. Konflik yang berlaku kat pulau ni, apa yang sebenarnya berlaku kat pulau ni, sejarah dia, macam mana pulau ni boleh dikatakan telah disumpah pula. Memang best lah cerita ni. Kau kena tengok cerita ni, ada 10 episod dekat Apple TV. So macam biasa rating aku untuk TV series ni, korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So jangan lupa tengok cerita Widows Bay ni dekat Apple TV. Alright. Nyaman.